Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumpuan kita kali ini ialah perkembangan mengenai pembayaran sumbangan tunai rahmah atau STR 2026, khususnya melibatkan fasa 3 dan fasa 4. Ramai penerima masih keliru tentang siapa yang layak menerima bayaran serta bilakah permohonan baharu, rayuan dan kemaskini perlu dilakukan. Berikut ialah penjelasan ringkas berdasarkan jadual semasa. Bagi pembayaran fasa 3, penerima yang akan menerima bayaran ialah mereka yang telah diluluskan sebagai penerima STR sebelum ini, termasuk penerima yang layak sejak fasa 1 serta pemohon yang diluluskan pada fasa 2. Selain itu, pemohon baharu dan pemohon rayuan yang telah menghantar permohonan sebelum tarikh tutup pada 15 Jun juga berpeluang menerima bayaran fasa 3 dengan syarat permohonan atau rayuan mereka telah diluluskan oleh pihak berkuasa. Bagi penerima sedia ada yang telah disahkan layak, anda tidak perlu membuat permohonan baharu. Selagi status kelayakan anda tidak berubah dan masih memenuhi syarat yang ditetapkan, bayaran fasa 4 akan diproses mengikut jadual. Namun begitu, bagi individu yang belum pernah memohon STR, ingin mengemukakan rayuan atau perlu membuat kemaskini maklumat, tempoh yang perlu diberi perhatian ialah bermula 16 Julai sehingga 30 September. Dalam tempoh inilah, segala urusan permohonan baharu, rayuan serta kemaskini maklumat perlu diselesaikan bagi membolehkan kelayakan dipertimbangkan untuk pembayaran fasa 4. Bagi penerima sedia ada pula, tiada tindakan diperlukan sekiranya semua maklumat masih tepat. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku perubahan seperti status perkahwinan, pertambahan anak tanggungan, perubahan maklumat pasangan atau maklumat penting lain, anda disarankan membuat kemaskini dalam tempoh yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang masalah ketika proses pembayaran. Perlu diingat, setiap permohonan baharu, rayuan dan kemaskini masih tertakluk kepada semakan serta pengesahan kelayakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia sebelum bayaran diluluskan. Secara keseluruhannya, majoriti penerima sedia ada tidak perlu bimbang kerana sekiranya status kelayakan kekal dan tiada perubahan yang menjejaskan syarat penerimaan, pembayaran fasa 4 akan diteruskan seperti biasa. Kes penerima yang bertukar kepada status tidak layak adalah kecil berbanding jumlah keseluruhan penerima. Bagi mereka yang masih belum membuat permohonan atau bercadang mengemukakan rayuan serta kemaskini maklumat, jangan lepaskan tempoh bermula 16 Julai hingga 30 September kerana ia merupakan tempoh penting untuk pertimbangan pembayaran STR fasa 4. Mengikut jadual pelaksanaan semasa, pembayaran STR fasa 4 dijangka dilaksanakan pada bulan November 2026, namun tarikh rasmi akan diumumkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Jadi, pastikan anda sentiasa mengikuti pengumuman rasmi dan menyemak status permohonan dari semasa ke semasa supaya tidak terlepas sebarang maklumat penting berkaitan STR 2026. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa kongsikan video ini kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang turut menunggu pembayaran STR. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video seterusnya.